So ni bateri baru saya beli. Okey, ni bateri brand Camel. Okey, sebelum ni saya ada pakai guna bateri Century tapi watt. So ni bateri Camel free maintenance. Okey. Free maintenance. So saya beli ni lebih kurang 170. So ada warranty 1 tahun. So warranty pun 1 tahun, kita boleh assume bateri pun lebih kurang 1 tahun lah. Okey, ni from Malaysia punya. Malaysia Camel Power. Okey. Nampak? Dia ada tunjuk instruction dia. Okey. Tunjuk instruction. So mari kita tengok dalam dia. So sebelum saya beli tu, saya dah suruh dia check balik berapa CCA dia. So nanti saya akan share dia punya CCA dia. So saya rasa CCA dia itu, saya tengok dia pasang battery tester lebih kurang 330 CCA. Okey. Okey, ada warranty card. Okey, ni warranty card dia. Warranty card. Kita tengok warranty card dia. So nampak dia ada tulis warranty period from date of production petrol vehicle for private use 12 month. Maksudnya 12 bulan lah. Okey, warranty dia 1 tahun. So ini dia. Okey. Bateri dia. Ni saya beli semalam. Bulan 4.30. Okey. Masih ada fitting date lagi, year apa. Okey. So ni bateri untuk Viva lah. Okey. Okey, nanti saya akan pasang. Okey, CCA dia 330. So ni RM170. Belum trade in bateri lama lah. Bateri lama dia ambil RM20. So lebih kurang 1,5 lah. So saya dah tanya Century Marathon Max lebih kurang 195. Around 200 lebih. Okay, saya beli kat kedai spare part lah dekat Butterworth. Okay, so saya akan tukar bateri ni lah. Lepas tu kita tengok berapa voltage yang kita dapat lah. Okay.